Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nah, hari dah petang dan salam sejahtera lah. Alright, hari ni kita satu job untuk Mitsubishi Storm ni Mitsubishi Storm. Owner datang, warna kuning owner datang mengatakan aircon dia tak sejuk. Dia nak suruh tolong check lah masalah apalah, aircon dia tak sejuk, angin je keluar lah. Saya pun tadi dah start. Memang dia datang tadi, memang angin je lah keluar, blower je angin je, sejuk tak ada, langsung lah sejuk. Alright, lepas ni kita akan tengok dululah satu-satu, kita akan check satu-satu. Dia punya kompresor dia sebelah sini, sebelah kiri, sebelah bawah situ sempit. Jadi kita nak tengok dia punya ni, kita lagi pakai tayar lah. Tayar sini kita selak satu ni, macam mana apa ni, daun pisang pisang good. Right, tu nampak kompresor dia. Alright, bocok kau. Tu ni kompresor kompresor lama. Ini wire dia untuk ke magnet dia ni, untuk ke coil magnet. Ini dia nya pipe nipple tu untuk masuk gas ni tak ada dia tak pakai kat atas dia tak pakai kat sini. Okey, contoh ini yang biasa kereta kat sini kan, ada kat sini satu dengan kat sini satu lah, kat dia punya tu, kat mana satu pipe lagi kat sini lah kan. Itu alright. Ni dia tak ada, dia macam Mitsubishi Storm ni dia pakai kat sini lah, dia pakai dekat sebelah kompresor. Ni ini untuk masuk, satu untuk keluar, satu sejuk, satu untuk panas. Macam tu lah umpama satu untuk sejuk, satu untuk masuk, satu keluar. Okey, dekat kompresor ni ada boleh buka ni, skru ni, tutupnya tu kan saya buka. Tu dia pakai macam tu lah, memang susah sikit lah, nampak sempit kan. Ni dia pakai ni, tutup je ni. Kita hai sekejap, saya buka sekejap. Okey, ni ni satu lagi. Alright, dia punya ni kat sini, dia punya ni saya tak nampak ni, saya ulur je kamera ni ke dalam. Tu mana tu kan, nampak dia punya tu, nampak tak dia punya tu, dia punya cocok tu untuk masuk gas. Nampak? Alright, saya tak tahulah sama ada gas ada ke tidak. Nanti kita akan ambil meter, kita tengok kalau tak ada meter, kita cocok kat situ dia boleh juga, tapi saya ambil meter lah. Alright, pasang meter untuk check gas dulu. Okey, saya dah masukkan meter ni. Okey, meter ni kita tutup lah. Tutup dulu. Bagi saya settle ni. Okey, alright. Okey, yang biru ni masuk dekat sebelah sini. Biru masuk sini. Mana masuk tak nampak dia punya tu lah. Sanction, discharge sanction. Discharge sanction mana? Nampak sempit. Nampak tak? Kat mana? Discharge sana. Tak? Discharge sana tu lah. Sana masuk. Sana tu merah, sini biru. Alright, saya pasang dulu. Ni kepala ni kita kena buka lah. Kepala untuk kita kena pakai direct macam ni je lah. Sebab dia pakai macam tu. Ya, bagi saya pasang dulu. Okey, ni saya pasang satu je lah, yang biru. Alright, pasang satu je. Okey, kita akan buka. Buka pula. Masuk dia dah automatik yang naik katanya. Tak ada, langsung tak ada naik. Nampak?
sama je, maknanya gas habis. Kalau tak percaya kita cocok benda tu sekejap Okey, kita buka balik, kita cocok pula kalau tak puas hati kan. Okey, kita ambil ni macam ni, satu lebar ke apa ke, kita cocok sini. Nanti saya cocok kat nipple ni, apa dekat kepala ni, nipple untuk masuk gas ni, cocok dia punya punat tu. Tak ada pula, tak ada. Dia macam tiup motor tu, kepada bal motor tu. Bal motor tu sama macam ni, cocok sini, tak ada. Pakai ni. Okey, ni saya pakai screwdriver pendek ni, masuk sini, cocok kat punat ni. Tu nampak tak ada langsung. Ni height height ni kuat kan, tak ada langsung. Nampak, tengok tahu. Sampai sikit gambar ni, gambar ni tu. Kosong, maknanya kosong ni kan. Kita akan cubalah, saya akan cuba vacuum dulu, tengok bocor tu dia kuat ke slow. Alright, alhamdulillah kan pipe tu. Alright, kita ambil vacuum, kita vacuum dia dulu. Nanti kita vacuum, kita buka ni dulu, apa buka je. Alright, saya ambil vacuum jap. Okey, pasang vacuum, kita vacuum lah. Buka, tengok vacuum, kita vacuum dia dulu. Okey, jalan okey, lagi orang duduk. Angin kuat petang, angin. Dia buat pokok lah, tahu pokok pelam. Kita buat pokok pelam Alright, itu garas lah. Alright, saya buat pulang, duduk sikit. Garas tu penuh, penuh kereta. Kita tolong owner checkkan dulu apa dia yang problem dia lah. Okey, kita dah sampai lah, sampai dalam 5 minit lah saya buat Okey, alright, tunggu. Okey, sebelum tu ini dia punya kondenser kondenser ni saya dah buka depan ni, nak tengok ada bocor ke tak bocor kan. Tapi tak ada bocor lah, nampaknya tak minyak. Tapi sebelah dalam lah leceh sikit lah, nak buka ni memang leceh lah. Nak buka cover ni, kita buka ni, selap kena ni lah, tangki ni kena selak sikit lah. Ni selak, ni pipe dia, pipe keluar, ada kondenser keluar ni, pipe masuk keluar. Pipe pun okey, tak ada bocor lah. Memang sempit lah, leceh sikit lah, tapi tak apalah, kita tengok dulu. Alright, dah setengah jam lah. Okey, saya setengah jam pula, 10 minit lah. Okey, saya tutup, matikan vacuum. Alright, kita tunggulah dalam berapa minit lah, 1 hari ke setengah jam ke, tak ada. Kalau bocor besar dia kejap je dah tak apa, dia dah gerak dah. Alright, okey. Nampaklah bocor lah, ada pergerakan dia nampak, gerakannya. Nanti saya kena cari bocor dulu lah. Alright, ni pun hari dah petang, memang ada bocor. Kita masuk gas pun tak guna. Kalau ni saya akan bagi tekanan dulu, saya akan letak buih lah, tak buih, cek mana yang apa pipe yang bocor, tak ada bocor, tak ada bocor. Bau kalau tak dapat juga, saya akan letak ubat lah, letak ubat hijau tu. Kita pakai running lah, hidupkan dulu, hidupkan aircon dulu, bagi running, tengok sampai dia habis. Nanti kita akan tengok lah, pakai torchlight tu terus untuk cek ada tak
bocor kat mana. Kalau dalam cooling coil tu kita tak ada apa lah, tak boleh nampak lah. Kat sebelah luar ni kita akan nampak lah, sebab ada kompresor, pipe dia, pipe ni, kat kondenser kan. Alright, alhamdulillah. Setakat ni dulu, kita sambung next. Laju bocor. Alright, alhamdulillah. Okey, sebelum kita check tu bocor tu, kita try dulu lah. Kita tengok magnet dia pusing tak pusing magnet dia. Saya bagi lampu gelap. Saya tengok bunyi magnet tu nampak tak alamak tak nampak. Sekejap, sebentar. Okey, ni wire dia saya dah ambil, saya dah buka lah. Ni wire untuk magnet, coil magnet ni saya pakai touching. Touch ni tengok bunyi tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tengok magnet tu gerak tak, nampak gerak maknanya magnet coil tu okey lah. Alhamdulillah, tak ada problem masa. Alright, sebentar. Okey, mungkin saya akan check pipe lah. Tengok pipe ada bocor. Alright, next. Okey, ni dia punya untuk cooling coil lah. Cooling coil Mitsubishi Storm ni dia kat luar ni dia punya blower, motor blower. Ni punya cooling coil dia. Ni pun dia dah modi lah, banyak dah modi lah. Okey, ni kat luar. Kat sini macam Wira lah, macam Wira. Senang, tak payah buka dashboard saya rasa lah. Right, betul lah, tak payah buka dashboard. Alright, alhamdulillah. Nanti tengok lah, kalau ada bocor kita cek ni, kita masuk ubat dah. Ingat saya akan masuk ubat dulu lah. Alright, alhamdulillah, auto. Okey, ni saya dah check lah semua, tak ada bocor lah. Kat pipe sebelah luar semua kondenser tak ada bocor. Ni saya masukkan ubat hijau dulu. Masukkan ubat hijau dia ni, hijau ni masukkan dulu dengan 50 ml lah. Kita running lah, running dalam berapa minggu je. Kalau gas kurang dia akan ada bocor lah, kita nampak lah. Kita akan tengok pakai torchlight tu, kita suruh tengok ada ubat hijau yang leaking tu, ada akan keluar ubat hijau tu. Right, alhamdulillah. Lepas ni saya akan vacuum, saya akan masuk gas lah. Lepas susah saya cari semua punca, semua tak ada lah, kecuali dalam cooling coil tu saya tak buka lah. Biar dulu, kita akan cuba dulu. Alright, ok, sekarang suhu 31.7. Panas, kita akan tambah gas. Masuk gas dulu, kita start, kita tengok. Alright, ok, dah masuk gas, kita akan start lah. Alright, ok, alhamdulillah. Aircon tak boleh on lah, aircon tak boleh on, kompresor on, tapi dia macam loose, dia loose. Dia punya tekanan dekat sini lah 60 loose, tak ada apa pun, tak boleh sedut, dia tak boleh vacuum. Maksudnya kita kena buka kompresor jugalah, kena buka kompresor, kena check. Tak pun tukar kompresor baru, kompresor pun nampak lama tu, nampak kompresor dah lost power. Alright, next kita akan check kompresor lain, kita akan setting betul. Alright, alhamdulillah. Setakat ni dulu, sambung next.